Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Arsenal ke final, Saka pastikan kemenangan ke atas Atletico. Arsenal akhirnya menamatkan penantian selama 20 tahun untuk kembali ke pentas final Liga Juara-Juara Eropah selepas menewaskan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Jaringan tunggal Bukayo Saka pada perlawanan timbal balik di Stadium Emirates sudah cukup untuk memastikan skuad kendalian Mikel Arteta tidak mengulangi kekecewaan tersingkir di peringkat separuh akhir kepada pasukan PSG musim lalu. Dengan kejayaan ini, impian Arsenal untuk merangkul kejuaraan double iaitu UCL dan juga Liga Perdana kekal menyala. Perlawanan bermula dengan penuh debaran selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama pada perlawanan pertama. Namun, Saka muncul wira pada minit ke-44 apabila beliau menyambar bola muntah hasil percubaan Trossard yang gagal ditangkap kemas oleh Jan Oblak. Meskipun Atletico cuba bangkit di separuh masa kedua, barisan pertahanan Arsenal yang diketuai Gabriel Magalhaes dan Declan Rice kental bertahan bagi memastikan pintu gol David Raya tidak dibolosi sehingga wisil penamat. Manchester City kecam serangan perkauman, dua pemain jadi sasaran. Manchester City mengeluarkan kenyataan rasmi bagi mengecam sekeras-kerasnya penghinaan rasis yang dilemparkan terhadap dua pemain mereka iaitu Antoine Semenyo dan Marc Guehi. Susulan keputusan seri 3-3 menentang pasukan Everton pada 4 Mei 2026, Semenyo dilaporkan menjadi sasaran ejekan perkauman dari kawasan penyokong di Stadium Hill Dickinson semasa perlawanan berlangsung. Tindakan pantas pihak Everton dan polis Merseyside telah membuahkan hasil dengan penangkapan seorang suspek lelaki berusia 71 tahun yang kini telah diikat jamin dengan syarat ketat dilarang mendekati mana-mana stadium sukan. Selain insiden di stadium, Manchester City turut meluahkan rasa kecewa terhadap serangan rasis yang menyasarkan Marc Guehi. Di media sosial selepas perlawanan tersebut, Guehi yang melakukan kesilapan membawa kepada gol lawan menerima pelbagai hantaran berunsur kebencian yang disifatkan kelab sebagai keji. Pihak City menegaskan dasar tolerasi sifar terhadap sebarang bentuk diskriminasi dan kini sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi mengenal pasti individu di sebalik akaun-akaun media sosial tersebut. Sokongan penuh diberikan kepada kedua-dua pemain bagi memastikan kesejahteraan mental mereka tidak terjejas dalam fasa kritikal pemburuan takhta liga. Mbappe buka suara, nafi dakwaan hilang komitmen di Real Madrid. Kylian Mbappe menerusi wakilnya telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi kepada agensi berita AFP bagi mempertahankan profesionalisme beliau susulan kritikan hebat mengenai proses pemulihan kecederaannya. Kenyataan itu menegaskan bahawa segala kritikan yang dilemparkan adalah berdasarkan tafsiran melampau terhadap elemen pemulihan yang sebenarnya dipantau ketat oleh pihak pengurusan Real Madrid. Pihak Mbappe menjelaskan bahawa naratif negatif yang tular tidak menggambarkan realiti kerja keras harian dan komitmen padu yang diberikan oleh pemain kebangsaan Perancis itu demi kepentingan pasukan Los Blancos. Ketegangan ini memuncak selepas Mbappe dilaporkan bercuti ke Sardinia dan Itali ketika rakan sepasukannya sedang bersedia untuk aksi La Liga menentang Espanyol. Tindakan tersebut ditambah pula dengan laporan mengenai perselisihan faham dengan kaki tangan kejurulatihan Alvaro Arbeloa telah mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan penyokong dan pihak pengurusan kelab. Walaupun Arbeloa secara terbuka menyatakan beliau tidak mencampuri urusan peribadi pemain, kenyataan daripada kem Mbappe ini dilihat sebagai langkah proaktif untuk meredakan suasana bilik persalinan yang dilaporkan semakin tegang. Kiwior kekal di Porto, Arsenal jana keuntungan 22 juta euro. Porto secara rasmi telah mengaktifkan klausul pembelian tetap bagi pemain pertahanan Jakub Kiwior selepas persembahan cemerlang beliau sepanjang tempoh pinjaman di Portugal. Pemain kebangsaan Poland itu telah menandatangani kontrak jangka masa panjang sehingga Jun 2030 dengan Porto membayar yuran tetap sebanyak 17 juta euro ditambah dengan 5 juta euro sebagai bonus tambahan berdasarkan prestasi. Kiwior yang menyertai Arsenal dari Spezia pada tahun 2023 menjadi watak penting dalam membantu skuad kendalian Francesco Farioli menjulang gelaran Liga Portugal pada musim ini dengan rekod pertahanan terbaik Liga. Sepanjang musim ini, Kiwior telah melakukan 38 penampilan dalam semua kejohanan membuktikan
kemampuan beliau sebagai antara pertahanan tengah paling konsisten di Eropah. Bagi pihak Arsenal, perjanjian ini membolehkan mereka mendapatkan semula hampir keseluruhan pelaburan asal mereka selain mengekalkan klausa jualan masa hadapan bernilai 2 juta euro serta memasukkan klausa pelepasan setinggi 70 juta euro dalam kontrak baru pemain itu di Porto. Langkah ini memberikan keuntungan buat kedua-dua belah pihak. Ramos sasaran Barcelona, Chelsea enggan lepaskan Joao Pedro. Gagasi Spanyol iaitu Barcelona dilaporkan telah meletakkan penyerang pasukan PSG, Gonzalo Ramos, dalam senarai pendek perpindahan mereka selepas percubaan untuk mendapatkan Joao Pedro menemui jalan buntu. Menurut laporan Team Talk, Chelsea secara tegas enggan menjual Joao Pedro kerana menganggapnya sebagai tonggak utama projek jangka masa panjang mereka di Stamford Bridge. Situasi ini memaksa pengarah sukan Barcelona iaitu Deco untuk mengalih tumpuan kepada Ramos sebagai calon paling sesuai bagi memperkuatkan jentera serangan skuad kendalan Hansi Flick pada musim hadapan. Barcelona kini sedang giat mencari pengganti jangka masa panjang buat Robert Lewandowski yang semakin dimamah usia. Ramos dilihat sebagai pilihan menarik memandangkan beliau bergelut untuk mendapatkan minit permainan tetap di bawah kendali Luis Enrique. Xavi ke Stamford Bridge, calon pengendali baru Chelsea. Laporan daripada wartawan Miguel Delany menerusi Deadline Day Live mendedahkan bahawa bekas legenda Barcelona iaitu Xavi Hernandez kini berada dalam senarai pertimbangan utama sebagai pengurus baru Chelsea bagi musim hadapan. Chelsea kini sedang giat mencari pengganti tetap selepas memecat Enzo Maresca dan Liam Rosenior dalam satu kempen yang penuh malapetaka. Kelab London itu kini menduduki tangga ke-9 Liga selepas mengalami beberapa kekalahan besar dan buat masa ini hanya bergantung kepada bimbingan pengendali interim menunggu keputusan muktamad daripada pemilik kelab. Gaya permainan berasaskan penguasaan bola yang di bawah Xavi dilihat mampu memberikan kawalan taktikal yang lebih stabil buat skuad The Blues. Bagaimanapun, cabaran utama adalah tuntutan Xavi yang mahukan komitmen jangka masa panjang serta kestabilan pengurusan. Sesuatu yang sukar dijamin memandangkan rekod Chelsea yang kerap menukar pengurus dalam masa yang singkat. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.